In China, orang makan kepala ayam tau. Makan kepala ayam. Okay, selamat datang ke restoran halal Cina yang pertama kita, first lunch. So this is a very typical setting of a Chinese Muslim. Dekat China yang ni yang sama. Dekat China there's no longer in-house dishwashing. Semuanya perlu diambil oleh licensed cleaner untuk dia akan bersihkan, untuk dia disinfect, dan dia akan datang dalam bentuk macam ni setiap kali. So bila lepas makan kan, ada orang yang akan, ada company lain. So dia company lain yang akan buat dishwashing. So, orang Cina ni dia biasa dia tak makan nasi campur dengan lauk. Dia nasi makan, lauk lain. Jadi dia boleh ratah lauk saja, dia boleh makan nasi saja. Kalau a 10 meal course, nasi tu last sekali. Makan lauk, last sekali baru naik nasi untuk habiskan cicak kuah-kuah tu je. Ataupun dia akan letakkan noodles. Normal juga kalau dia makan dengan nasi. In China, orang makan kepala ayam tau. So, kita akan jumpa ni, ini bukan nak takutkan, kita akan jumpa kepala ayam dalam kita punya dish. And dekat Yunnan, dia throughout our meal experience, takkan ada air lah. Hanya ada Chinese tea, no sugar. Okay? Kadang-kadang dia akan gunakan ni untuk basuh. Contoh dia akan basuh macam ni. Last sekali akan letakkan dia punya sudu, garpu dia macam ni. In the end, lepas tu dia akan buang ke dalam tong sampah ni. Tak buat tak apa. Yang tu nak tunjuk memang benda tu when you eat with Chinese people, Muslim or non-Muslim, they will have this kind of, orang kata Shiguan is a habit.